Gembira. Ha. Tiba-tiba, na'udzubillah min zalik, kita cari-cari, ada member kita seorang tak ada lah. Mana dia pergi? Minta pada Allah, ya Allah, mana sahabat kami, ya Allah? Dia kata, sahabat engkau seorang tu, na'udzubillah min zalik, ada dalam neraka. Anda tahu tak sifat ahli syurga apa dia? Sifat ahli syurga, Allah nak bagi dia semua benda dia gembira. Kita gembira tak kalau kawan kita dalam neraka? Jadi apa kita cakap? Ya Allah, selamatkan kawan kami dalam neraka tu, ya Allah. Tolonglah dia. Dia pernah keluar bersama kami, ya Allah. Dia pernah minum bersama, dia pernah cai bersama kami. Dia pernah cerita kebesaran kau, ya Allah, bersama kami. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Dengan rahmat kasih sayang, ambillah dia masukkan dalam syurga. Ambil. Allah perintahkan mereka, ambil dia masuk syurga. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Lalu pesan, perbanyakkanlah kamu sahabat mukmin kamu. Sebab dia akan menyelamat kamu, dia mensyafaati. Anda fikir betul-betul. Mak, ayah, Allah tak bagi kuasa veto untuk syafaat anak-anak dia. Dia tak boleh pilih anak ni syafaat, tak ada. Allah bagi syafaat pada Nabi, ke Al-Quran, ulama. Tiba-tiba Allah bagi kawan, boleh syafaat kawan. Level mana kawan ni? Mana nak pernah cerita dalam syurga ada berapa pintu? Antaranya kawan-kawan mukmin, pintu tadi tu. Jadi dekat dunia ni, kita kena banyakkan kawan-kawan kita. Kawan-kawan baik yang bawa kita pada Allah. Kalau ada kawan kita yang bawa kita pada Allah, yang ajak, jom kita keluar, jom kita ni, jom kita solat, pegang kawan tu sampai bila-bila. Sebab dia nak masuk syurga, dia tak akan tinggalkan kawan ni. Dia akan berkasut juga kawan-kawan.